Apakah Arab berperang dengannya? Ya. Apakah dia menang? Ya, dia menang. Sesungguhnya beruntung sesiapa yang mengikuti lelaki itu. Siapakah kamu? Dia bertanya. Maka jawab lelaki yang diikat tadi, yang tubuh dia yang tak pernah dilihat, besar tubuh dia tadi. Dia pun jawab, Anal Masihud Dajjal. Akulah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui tempat aku. Sikit masa lagi ikatan-ikatan ini akan dibuka daripada tangan dan tubuhku. Tidak ada satu tempat di atas muka bumi ini kecuali aku akan sampai. Melainkan dua tempat, Makkah wa Taibah. Illa Makkah wa Taibah. Mekah kita tahu Mekah. Kemudian laki Dajjal ni disebut Taibah. Maka Nabi pun waktu ulang cerita ni, Nabi ketuk dengan tongkat dia. Nabi kata, Wahadhihi Taibah, Wahadhihi Taibah. Negeri inilah Taibah, negeri inilah Taibah, iaitulah Madinah Al-Munawwarah. Dua negara yang tidak akan boleh dijejak walaupun selangkah oleh Dajjal, laknatullah.